Good morning. Supir dah tunggu kat luar. Jadinya tak sempat nak tolong hotel ni kemaskan bilik. Tengah lambat lah. Kita dah lambat. Kita belum check out lagi. Cantik view situ. Tu lautnya tu. Bangsal. Cantiknya. Indomaret. Apa dia? Oleh-oleh beli tempat lain kan? Nak beli apa? Air. Jangan betul kecil, betul besar tak ada? Tak ni. Bomba ni. Nak beli tak bang. Kita beli besar-besar macam tu bang. Beli dalam 3. Nak sejuk. Tak kisah. Tak payah sejuk tak payah. Sejuk nanti berair. Beli 3. Ni ada Winjus. Tada. Tak ada. Beli benda tu je. Sausage tu je. Beli. Apa dia? Tak ada. Abang nak beli kan? Beli lah. Oh. Belilah dia apa-apa. Air dia tak air kosong. Abang tak beli air kopi ke semua. Oh, air putih je. Beli je roti dia bah. Kita dah sampai dekat Pelabuhan Bangsal. Nak beli tiket. Bawa beg kan? Masuk tinggal. Dia beli tiket. 3 orang. Beli pergi je, balik lain. Ada speedbook aja. Dah punya speedbook. Dah. Jom kita pergi kat dia punya tu pun. Allah. Apa berat sikit bagi aku. Allah. Baik dah tercampak. Terima kasih. Bismillah. Allah. Orang lapar guys. Turun dulu. Tak ada. Cuma tu dah. Seriuslah sampai abang tak kena makan. Abang? Abang grip dia dulu. Buka. Allah. Hati-hati.
Balik bah, kita beli tiket kat sini. Balik tiket beli kat sini. Abang, boleh buka map handphone abang tak? Type Kasakai Villa. CA Kasakai. Nama apa? Aweng. Abang ni dia duduk Johor. Berapa lama bang? 5 tahun. 5 tahun dia pernah duduk Johor. Baru keluar. Oh, Keluang Johor. Hari ni nak buat apa? Hari ni saya nak pusing-pusing je kat sini dulu. Hari ni nak just santai-santai je. Basikal macam tu. Ha. Basikal boleh ambil kat kita. Berapa basikal? Tapi dia tak pandai bawa basikal. Oh macam ni. Ambil skuter listrik. Berapa ah? Itu harga dia 200. Buat Mahalnya. Oh, kurang 200 ke 2 motor? 2 motor. Tak. Macam ni. Pasal akak snorkeling, kita bagi skuter tu Free. dah. 150. Satu. Macam RM30. Yelah satu skuter ke? Tak boleh kurang lagi? Abang nanti kita bagi orang basikal free. Kira satu motor, satu basikal free. Nah, itu nanti dulu. Saya nak pergi hotel dulu. Kan ada nombor. Nanti saya kontak abang. Okey, dah jom bah. Okey bang, jumpa lagi bang. Bawa air bah. Air semua besar wai. Kalau bawa letak dah wei. Bawa satu je. Bisa kirimkan kita WhatsApp. Nanti kalau kamarnya ready, kita Abang tangkap bah. Kalau tu abang kontak dengan orang tu abang. Lelaki. Kan nak jalan kaki keluar. Mana? Oh, bukan hantar depan hotel. Oh, bukan kat depan hotel. Suruhlah dia hantar sini. Ya betul. Dia datang sini kan? Dia selalu diorang hantar depan hotel. So kita mengidap hotel sini. Mengidap pula, menginap hotel sini. Di sini bang, ini dah. Kasakai bang. Sama dia. Satu. Kok satu? Motornya. Kena ambil lagi. Saya mau 2 hari ni. 2 hari tu 2 motor 550. Mak apa lagi mahal? 500. Motor kalau abang bagi satu motor satu sepeda 150. Pasal sepeda kita ada stok. Tak payah sewa. Oh. Bayar sekarang ke apa bang? Ya sekarang. Nah. Saya nak ambil basikal kejap. Pakai skuter. Habis kalau macam basikal Nak ikut ke? Bang, kalau skuter ni habis bateri macam mana? Macam ni. Yang ni penuh. Oh, Bila kena run out, 2 bagi tahu saya. Saya kan ada nombor. Kita kena tukar ke. oh. Bila kat sini bagi kita orang charger, tak apa. Kita ada charger in case. Kalau diorang boleh bagi cas lah. Kalau diorang tak bagi cas, kita call abang je lah. Yalah. Dah. Penampan berapa tu for review bufu? 600,000 Abang untuk ikut ambil basikal. ambil basikal. Boleh.
Jom bang. Jom. Pejat je. Okay. Ni semua dalam. Alright. Ayo. Ya, jom. 2016 2016. bagi rubah satu angka dia bagi balik. Okey bang, Okay bang. saya nak jemput kawan lain. Okay, terima kasih. Hop. Bismillah. Abang bawa. Pinci pegang ni. Dah jom. Tengok nanti kalau kau naik basikal confirm. Jom. Melenggang dia berjalan tiga kita saja. Magat Umi belakang. Apa? Sekejap. Gelato lah. Wap. Masya Allah. Okay, kita sampai dekat sini. Cantik, air dia jernih gila. Pincas beg awak ni, Pincas. Bah, kat bawah ni dia boleh buka bah kan? Boleh letak beg aura. Letak beg aura lah senang. Senang nak jalan-jalan. Beg aura letak dalam. Mari kita tengok. Air, jom tengok air dia, jom. Look at that. The water so clear. Sama macam Pulau Kapas lah kat Malaysia tu. Air dia jernih gila weh. Peace. Jangan lepas sini. Boleh. Ini Ha. Wih. Hati Pincas. Sementara nak tunggu check waktu check-in. So kita orang buang masa kat sini. Kita tapi angin kat sini sedap kan? Sejuk. Lepas tu dia terik tapi tak panas sebab angin dia kuat. dingin. Sejuk lah, angin dia tu boleh tidur.
anak saya. Suhu kat sini sekitar 14. Aura, hello Aura. Hai. Sementara kita tunggu krip siap. Sebelah krip ni ada jual. Dia buat Aura bunyi dulu. Cik kau mani lah. Tengah buat. Boleh record ya? Ya. Sedap bang. Manalah abang kau ni? Where are you going, bro? Tak kita berdiam Umi pusing dah hilang dah. Tunggu kat atas dia punya tempat santai ni guys. Sementara nak tunggu check in. Sebab kita orang dah penat sangat dah tunggu pusing satu pulau ni. Dah habis pusing dah. So kita orang nak rehat sekejap. Sementara tunggu check in. Semoga diorang bagi check in cepat lah. Penat. Apa bah? Macam mencari sesuatu. Tak ada. Tariklah belakang sikit. Sakit tadi kakak. Sebab ada tempat baring atas ni kan bah? Dapatlah relax sekejap. Nanti ada tunggu bilik. Siap. Rehat dulu. Nanti tunggu saya buat video tour bilik. Okey? Assalamualaikum. Terima kasih ya. Terima kasih. Wah, wangi. Oh, wangi. Terima kasih ya. Wow, this is our room at Villa Gili Trawangan. Villa Kasakai. Kasakai. Cantik kan? Diorang dah barai. Kebetulan pula hujan. Tiba-tiba hujan je diorang lain ni atas. Lepas tu diorang nampak kita. Bilik dah siap. Guys, kita orang nak pergi pantai. Nak ber-OTD. Nak makan-makan. Pusing-pusing pantai. Dah. Hai guys. Pusing-pusing dulu ni. Iya. Enjoy ya. Okey. Terima kasih. Jom kita keluar. Kita berhenti kat sini. Dan kita order makanan. With this view. View ni memang mengalang. Tapi sebab Umi suka benda ni. Sahabat unik. Makanan apa? Dan makanan Aura. Air Aura. Apa? Air tembikai. Umi air kenapa? Lalat-lalat tu. Banyak lalat. Weh. Abah. Big
Big pizza, big lalat juga. Mak ganas dia weh. Tak putus. Abang nak try pula. Sedap. Cantik Okay, hari ni Rahana pula yang tagline sebab Umi Abah ada orang tengah memandu, membawa motosikal sama basikal. Jadi Rahana dulu, okay, yang tag this camera. Kita orang bertujuan nak pergi ke sunset. Yes, sunset Hansi. So nanti kalau kita orang dah sampai kat sana, kita orang bagi tahu, okay? Kita orang record untuk korang. Hai, kembali lagi bersama saya, Aura and Family. Hai, kata dia. Abang duduk ah. Jom. Tapi tak tahulah kat mana nak ni. Abang dah kunci abang punya tu belum? Dia nak naik kuda pula. Anak Siman ni. Oi. Abang tengok Abah. Malaysia. Ha. Ni siapa nama? Laila. Ayo. Dah berkawan. Posing lah. Bye. Ini mau. Cantik weh. Sana lah, sana tak easy sangat jalan. Tadi lepas pergi tengok sunset, kita orang balik dulu hotel untuk solat. So after ni kita orang nak pergi keluar, pergi night market, then cari makanan. So kita cari kedai makan dekat night market tu. After that kita nak pusing situ jalan kaki je. Aura pun nak tengok Selvinia. Lepas tu balik hotel tidur. Okay. Hotel kita bila dah malam. Puas hati lah duduk hotel ni. Korang pergi tahu hotel ni kalau datang sini. Best gila. Kenapa tu, Bah? Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ni kita orang menuju ke pasar malam, night market. Yes. Lepas tu kita orang nak pergi cari nasi. Okay, that is my bapa. And this is the road.
We used to go there. This road on the night is literally quiet lah, because dekat-dekat dengan pantai tu baru dia punya crowded dia. Itu pun dekat belah sana, belah sunset. Yes. Dekat belah-belah sunset. Sebab kalau yang dekat belah-belah yang tadi kita orang rekod tu, Dekat sunrise. itu dekat sunrise and tak ada pun macam crowded sangat lah, cuma if pagi tu je, if pagi sampai petang tu je. So you guys can see the road. The road very dangerous. Nampak air lah. Okay. So you guys all can see this is the tempat bakar-bakar apa benda semua. Kita makan kat sini. So kita orang akan makan kat sini. Kita orang semua naik motor sebab this place is so big you know. So if kita orang tak guna motor or something like vehicle ke, kita orang akan penat. Jadi kena pergi kat satu tempat and drop and parking, baru kita orang boleh berjalan. Sambal mentah, sambal goreng, sambal kacang, garlic, cabai merah aja. Nanti ambilkan satenya pele-pele. Ada kakap putih, kakap merah, mas. So you guys can take a look on the menu. Balik. Whatever you want is one. Kita punya warung Laja ya, warung Lombok Jawa. Muchas gracias. Ya, mari silakan. We go to here. ¿Cuánto birra? Apaan, Pan? Aqua, fresh juice, coconut, soda. Dari mana ni? Dari mana? Malaysia mana? Okey, habis. Awak dari mana? Awak dari Kelantan? Ya. Habis dari Kelantan? Kelantan kan ni boleh. Oh. Lepas raya haji, yang barat. Sama macam ni. Apa tak apa apa ya apa beli video full tapi apa apa je full. Terima kasih. Yuk. Kita tengok dulu saja vlog kita hari ni. Kita orang dah balik hotel balik dah. Selepas tu jalan-jalan. Okay. The end. Bye. Jumpa besok.